Okey, ada soalan, tanah pertanian 1 ekar boleh tak tukar kepada tanah pembangunan supaya tujuan boleh letak nama 7 orang? Jawapannya secara ringkasnya bolehlah. Dia kalau tanah tu dia ada 3 jenis tanah lah, 3 jenis tanah di bawah Kanun Tanah Negara, satu pertanian, satu bangunan, satu lagi industri lah. Jadi kalau untuk tanah jenis bangunan ni, awak nak letak 10 orang punya nama ke 20 orang punya nama pun okey, tak ada masalah. Cuma tanah pertanian sahaja dia ada sekatan dia, tak boleh letak nama lebih daripada satu jika tanah tu keluasannya 1 ekar. Sebab logiknya adalah ialah bila tanah pertanian tu you nak buat untuk tujuan pertanian, getah ke kelapa sawit ke apa, takkan nak buat 30 meter persegi aja kan. Jadi mestilah sekurang-kurangnya 1 ekar. Jadi tujuan dia pun tak nak lebih daripada satu nama supaya tak nak ada isu-isu beginilah, macam bila ada banyak nama, masing-masing bergaduh, sempadan masing-masing nak buat pertanian masing-masing. Lepas tu nak buat pencageran. Bila buat pencageran macam tak kondusif untuk syarat tujuan asal tanah tu, iaitu pertanian. Jika pejabat tanah membenarkan pencageran tanah pertanian kurang daripada 1 ekar. Jadi sebab itulah syaratnya mesti 1 ekar. Cuma orang kita kebanyakannya sekarang ni lah, tanah pertanian tapi buat rumah atas dia, rumah adik-beradik, satu sini, satu sini, satu sini, satu sini. Jadi dalam keadaan macam tu, jika tanah tu dah tak digunakan mengikut tujuan asal dia, iaitu pertanian semata-mata, maka dinasihatkan supaya pemilik-pemilik tanah ni untuk pecah geran lah. Tukar syarat dulu, tukar syarat kepada bangunan, kemudian pecah geran ataupun pecah bahagian. Ataupun kalau tak nak pecah pun tak apa, tukar syarat saja pun boleh. Tapi proses untuk tukar syarat, nak buat pecah geran ke pecah bahagian ke, proses dia ni teknikal. Biasanya kena lantik juruukur lah, juruukur bertauliah. Dia tahulah prosedur di sesuatu pejabat tanah tu. Sebab kena faham prosedur satu pejabat tanah di bawah satu negeri mungkin berbeza daripada negeri yang lain. Dia ada bayaran-bayaran premium dan sebagainya. Itu pun bergantung kepada setiap pejabat tanah di setiap negeri lah. Jadi biasanya juruukur yang lokal, yang tahu proses di sesuatu negeri tu, dia lebih mahir lah. Cuma biasanya di mana ruang, kalau boleh ke saya nak lantik peguam untuk urusan pecah tanah, pecah geran ke, tukar syarat ke apa ke, boleh lah, biasanya boleh. Cumanya peguam dia punya role hanya akan jadi macam orang tengah antara owner dengan juruukur. Ataupun kalau dalam situasi pecah bahagian ke pecah geran yang melibatkan pemilik tanah yang tak nak beri kerjasama, itu role ataupun watak peguam tu dia akan lebih besar sikit lah, sebab dia kena melibatkan ada perintah, kena mohon perintah daripada mahkamah dan sebagainya. So macam itulah. So rumusannya, kalau nak letak 7 nama, 10 nama, boleh jika tanah pertanian tu ditukar syaratnya daripada pertanian kepada bangunan.